Ini adalah Bellevue unit 1345 square feet. Ada 4 bilik, 3 bilik air. So untuk family yang lebih banyak orang, dia memang sesuai. Ini bare unit. Pintu masuk digital lock sudah siap ada. Okay, walaupun dia bare unit tapi kitchen dengan island developer pun ada provide. Ruang kita memang cukup besar lah. Biasa sini ruang makan, sini ruang tamu. Dan kita ada satu balcony. So kitchen sebelah sini adalah kita punya yard. Biasa letak washing machine. Okay. 1300 square feet, dia memang besar lah. Yang best view kita. Apa view yang ada? Dia ada nampak KL Tower ada, 118 ada, Maybank ada, KLCC ada, Public Bank ada. Surrounding kondo kita semua pokok memang tenang dengan selesa lah. Okay. Jalan ada kondo yang berada kat KL City dengan pokok banyak macam ni. And then yang penting ini projek yang baru siap. Sebelah sini semua kita punya bilik. Total ada 4 bilik, 3 bilik air. Ini bilik public. Ini bilik keempat. Keempat, ketiga, kedua, master. Semua bilik pun ada tingkap, so cahaya dia memang secukup terang lah. Last kali adalah kita punya bilik master. Bilik master attach dengan bilik air. Rumah ni cantik sekarang kan. Cost renovation tu tinggi sangat lah. Tak cun lah. Macam mana? Tak cun lah. Okey, jangan risau. Selain ni unit, kita ada satu unit lagi. Oh, ada? Yes, ada satu unit yang fully finished, fully renovated. Oh. Jom Abang Mai tunjuk. Apa package ada? Okey, kan Abang Mai cakap, ini unit dia 1345 square feet. Okey. 4 bilik, 3 bilik air, ada 2 car park. Ini projek yang baru siap, freehold. Oh. Okey, nama dia Sunway Bellevue Resident. Okey. Okey, sekarang owner nak jual bawah market value. Okay. So you ada minat di Abang Mai offer you satu price.